ini pemimpin yang kita nak. Pemimpin yang mana dia mengutamakan kepentingan rakyat, dia mengutamakan kebajikan-kebajikan yang perlu diberikan kepada rakyat. Pada masa yang sama, ruang-ruang ke arah pencabulan amanah, rasuah, mengaut keuntungan dan sebagainya perlu ditutup dan dihalang supaya tidak terus bermaharajalela. Kita mahu diberikan mahasiswa, kita mahu pemimpin-pemimpin yang tidak pecah amanah, yang bila dia dapat amanah dia akan bersungguh-sungguh melaksanakan amanah tersebut. Kami mahasiswa, kami diberikan mahasiswa akan menjadi check and balance. Kita akan tengok, kita akan nilai sebagai satu entiti yang ketiga kepada pemimpin-pemimpin tanpa memihak kepada mana-mana parti politik yang terlibat secara khusus untuk memastikan hak-hak rakyat terpelihara dan terbela. Kami akan menentang sekeras-kerasnya pemimpin yang korup dan berkepentingan. Baik, pada malam ini saya mewakili masyarakat mahasiswa yang lain ingin mengemukakan manifesto dan juga 5 tuntutan mahasiswa kepada calon Barisan Nasional yang mana saudara YB Muhammad Ali Shah yang bertanding pada kali ini. 5 tuntutan tersebut iaitu yang pertama, tuntutan mahasiswa dari aspek politik, iaitu mahasiswa menginginkan pilihan raya yang dilaksanakan bersih dan mengikut lunas-lunas demokrasi yang sebenar. Dan juga dari sudut politik, mahasiswa ingin meminta kebebasan bersuara diberikan kepada mahasiswa dan juga kepada rakyat dalam menyuarakan pandangan dan juga kritikan terhadap satu-satu isu. Yang kedua, tuntutan mahasiswa daripada aspek pendidikan, yang mana mahasiswa menuntut supaya diberikan pendidikan percuma mengetahui segenap lapisan pendidikan bermula daripada tadika sehinggalah ke